belajar tajwid. Katam zaman dulu punya. Sama lah. Katam, kena katam jadi, ke? pernah katam buat kelima, bukan main lagi kan. Buat pulut. Bukan main lagi, belajar memang baca dahsyat lah dulu kan. Tapi tak ingat lah ada tajwid ke tak. Lepas tu saya rasa ini pertama kali saya baca semua ada dengung. Tak ada dengung. Dulu panjang pendek pun ikut suka sedap mulut je kan. Tapi yang betul masa kita mengaji tu dia betulkan lah, dan memang kita ikut dia sebab masa tu muda kan, kita mudah tangkap, mudah faham. Tapi kita bukan mudah faham, kita mudah tangkap, mudah ingat, tapi kita tak faham kenapa dia macam tu. Macam yang ni ada tarian-tarian ni, satu kita faham, dua bila kita lari sikit, bila ustazah cakap pendek lagi, rasa macam pendek dah tu. Tapi bila kita buat tarian baru kita tahu yang dia tu tak pendek. Bila kita baca kita rasa pendek habis dah ni, tak boleh pendek dah ni. Tapi bila buat tarian, tak pendek. Tarian tu membantulah ustazah kan. Cuma saya rasa tarian tu masih perlu kena ingat, sebab bila benda tu lari kita pergi balik pada basic tarian dia. Baru kita nampak kesilapan dia tu. Sebab tu bila nak dengung tu payah bagi saya ustazah, sebab saya tak ingat saya pernah dengung langsung. Menyanyi pun tak pandai, pun tu kena dengung pula kan. Jadi macam susah sikit lah. Tapi makin lama makin rasa macam makin mudah lah, rasa makin mudah. Dulu rasa terbelit kat lidah dengan gigi tu kan nak dengung tu kan. Tapi sekarang nak baca pun tak semangat ya Dak Lin. Nak baca pun tak semangat. Tapi sekarang rasa okey, memang masih buat silap. Cuma macam bila ada silap tadi macam Su sebut, dia kata waw dengan ya, jadi kita makin ingat kan kenapa yang ni NG, kenapa yang ni ikut waw dengan ya, yang mana mim, kita makin ingat. Bila ramai-ramai tu dia ingat dah. Kalau seorang-seorang tu mungkin lambat sikit lah nak ingat. Contoh dia kalau macam saya buat silap, Su ingat, Su buat silap, saya ingat. Jadi benda tu jadi bagi mudah lah. Bila ramai-ramai tu dia bagi mudah. Itu bagi akak lah, akak rasa sangat-sangat. Sama.